Ada seorang lelaki ni pergi bercuti dengan kawan-kawan dia. Tak ada benda pelik pun awalnya. Tapi lepas terjadi satu insiden, dia terus berubah. Mula rasa takut, rasa macam ada orang tengah perhatikan dia. Dan masa dia sampai dekat lapangan terbang untuk balik, dia tiba-tiba lari keluar. Bukan sebab dia lewat, bukan sebab dia tinggal barang. Tapi sebab dia rasa nyawa dia dalam bahaya. Sejak hari tu, dia hilang langsung tak pernah ditemui lagi. Lars Joachim Itten bukanlah selebriti, bukanlah penjenayah dan bukan sesiapa yang terkenal. Dia cuma lelaki biasa berusia 28 tahun. Bekerja tetap sebagai juruteknik, ada keluarga yang sayang dan tak pernah pun terlibat dengan apa-apa masalah besar. Hidup dia tenang, normal sampai satu hari tu semuanya berubah. Pada bulan Jun 2014, Lars dengan 5 orang member dia plan nak bercuti dekat Varna, Bulgaria, kawasan tepi pantai yang memang ramai gila pelancong Eropah datang. Lagi-lagi bila musim panas, tempat tu memang meriah sangat, penuh dengan bar, kelab malam dan macam-macam aktiviti dekat tepi pantai. Jadi, diorang pun check in dekat satu hotel dekat kawasan Golden Sun, resort yang memang popular gila dekat sana. Dan macam biasalah, budak-budak muda ni enjoy, tengok bola, lepak, makan, minum, semua nampak macam biasa je. Tak ada benda pelik pun berlaku. Tapi, sehari sebelum diorang sepatutnya balik ke Jerman, ada satu insiden yang ubah segalanya. Dari situlah percutian best tu terus jadi pelik dan banyak persoalan. Jadi pada malam tu, dia dengan kawan-kawan dia keluar lepak dekat satu bar tak jauh dari tempat diorang menginap. Suasana masa tu memang meriah habis. Ada perlawanan bola sepak dengan antara pasukan Jerman dengan Poland. Orang ramai bersorak, minum, sembang pasal bola macam biasalah. Bila campur alkohol dan semangat negara, suasana boleh jadi tegang. Dekat bar tu, berlaku satu insiden dengan beberapa penyokong bola tempatan. Tak jelas apa yang sebenarnya berlaku, tapi lepas dari kejadian tu, dia dilaporkan berpisah dengan kumpulan kawan dia. Dia pun keluar dari bar seorang-seorang dan yang peliknya, dia langsung tak balik ke hotel pada malam tu. Keesokan paginya, baru dia hubungi kawan-kawan dia. Tapi nada dia dah lain. Kali ni dia cakap dia bergaduh dengan 4 lelaki tempatan. Katanya, lelaki-lelaki tu dihantar oleh seseorang yang dia bergaduh dengan malam sebelumnya. Jadi pada malam tu, dia pun kena dan akibat dari pergaduhan tu, telinga sebelah kiri dia cedera. Disebabkan kecederaan tu, Lars pun pergi jumpa doktor. Doktor periksa keadaan telinga dia dan bagi ubat antibiotik jenis cefprozil. Doktor juga ada nasihatkan dia supaya jangan naik kapal terbang dulu sebab tekanan udara boleh bagi kesan buruk dekat kecederaan telinga dia. Jadi, kawan-kawan dia pun balik ke Jerman seperti yang diorang rancang, tapi Lars kena tinggal seorang-seorang dekat Varna. Tapi, dari sinilah semuanya mula berubah. Sikap dia makin hari makin pelik. Dia mula bertindak luar dari kebiasaan, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan atau mungkin ada sesuatu yang sedang kejar dia. Jadi masa dia tinggal seorang-seorang dekat Varna, dia tak duduk dekat hotel yang sama. Tak tahu sebab apa dia pindah ke sebuah hotel bajet dekat kawasan sunyi berhampiran lapangan terbang. Senang cerita, tempat tu nampak macam tempat orang untuk bersembunyi. Masa ni perangai dia dah mula pelik. Dia bukan jenis paranoid, tapi kali ni dia lain macam tengah takut, macam tengah lari dari sesuatu. Dia mula mesej mak dia cakap dia rasa tak selamat. Dia syak ada orang tengah ikut dia. Dia cakap dia nak tutup telefon sebab dia takut kalau ada orang boleh track lokasi dia. Macam dia betul-betul percaya ada orang tengah cari dia. Dan kalau telefon dia hidup, diorang boleh tahu dekat mana dia berada. Masa ni, mak dia mula risau. Tapi dalam hati dia fikir mungkin dia tengah stres. Yelah, duduk seorang-seorang dekat negara orang, lepas kena serang, mesti emosi pun tak stabil kan. Tapi makin hari, perangai Lars makin susah nak difaham. Dia mula rasa tak betul lepas makan ubat yang doktor bagi. Dia fikir macam ada benda tak kena dengan badan dia. Macam ada orang cuba kawal fikiran dia lah. Tapi yang buat orang tertanya-tanya tu, tak ada siapa pun tahu dia takut dengan siapa, tak ada orang ikut dia, tak ada ubutan, tak ada sesiapa pun yang ganggu dia. Tapi dia tetap percaya ada sesuatu yang perhatikan dia. Dan benda tu makin lama makin mendekat. Pada 1 Julai 2014, awal pagi, dia sampai dekat lapangan terbang Varna. Dia check in macam biasa, tak ada apa-apa pun yang pelik waktu tu. Sebelum masuk ke kawasan berlepas, dia pergi jumpa doktor lapangan terbang dulu sebab dia nak pastikan telinga dia tu betul-betul okey sebelum naik kapal terbang. Tapi masa dia tengah dalam bilik rawatan tu, tiba-tiba semuanya berubah. Lars tiba-tiba panik, dia bangun terus keluar dari bilik tu, barang-barang dia semua tinggal macam tu je. Beg pakaian, pasport,
dompet, telefon, semuanya dia tinggalkan macam tu je. Dia terus lari keluar dari airport, tapi bukan ikut laluan penumpang biasa. Dia lari ikut pintu depan dan masa tu CCTV dekat situ rakam semuanya. Rakaman tu jelas tunjuk yang dia lari lintang pukang. Masa dia lari tu, dia asyik tengok ke belakang macam ada sesuatu tengah kejar dia. Tapi dalam video tu, tak ada sesiapa pun kejar dia. Lepas tu, dia berlari melintasi kawasan lapangan, panjat pagar dan terus masuk ke arah kawasan berluka dan lepas tu dia hilang. Itulah kali terakhir dia dilihat, sampai sekarang langsung tak ada jejak. Lepas dia hilang, laporan kehilangan terus dibuat. Polis Bulgaria pun mulakan operasi pencarian. Tapi lepas berhari-hari cari, hasilnya kosong. Tak ada saksi yang nampak dia lepas lari dari airport. Tak ada CCTV yang rakam pergerakan dia dekat luar kawasan tu. Dan yang paling pelik, tak ada satu pun petunjuk yang boleh bawa ke mana dia pergi. Semua barang peribadi dia masih ada dekat airport. Pasport, kad bank, telefon, semuanya dia tinggal macam tu je. Dan sejak hari tu, tak ada langsung aktiviti dalam akaun bank dia. Tak ada panggilan, tak ada transaksi. Jadi memang sukarlah untuk orang jejak dia pergi ke mana. Satu dunia cuba jejak dia. Polis Jerman, wartawan, penyiasat bebas, semua turun padang. Tapi satu pun tak berjaya bongkar apa-apa. Dia macam hilang terus dari muka bumi. Macam dia lenyap dalam sekelip mata tanpa sebarang jejak pun ditinggalkan. Semenjak kejadian tu, macam-macam teori muncul. Satu dunia cuba teka apa sebenarnya yang terjadi dekat Lars. Ada yang kata mungkin dia tiba-tiba alami gangguan mental, mungkin juga skizofrenia. Semua tu ada simptom yang boleh muncul tiba-tiba, macam halusinasi, paranoid, rasa diri diburu, tapi keluarga dia nafikan benda tu sekeras-kerasnya. Diorang kata Lars tak pernah ada sejarah macam tu, tak pernah tunjuk tanda-tanda pelik pun sebelum ni. Ada juga yang kaitkan dengan ubat yang dia makan. Memang itu ubat antibiotik biasa, tapi katanya ada kes terpencil yang boleh buat kesan sampingan pelik. Ada orang boleh halusinasi ringan, rasa cemas dan tak tentu arah. Tapi persoalannya, logik ke ubat macam tu boleh buat seseorang lari keluar airport tanpa bawa apa-apa sampai hilang macam tu sekali. Lepas tu, muncul teori yang lagi berat. Mungkin dia nampak atau dengar sesuatu masa dia dekat sana, sesuatu yang dia tak sepatutnya tahu. Dan ada orang tak nak rahsia tu terbongkar. Mungkin dia diugun, mungkin dia diburu, atau mungkin dia memang sengaja dihilangkan. Dan ada juga teori pasal sedikit organ dan pemandangan manusia. Jadi diorang fikir Lars masih muda, sihat, tak ada rekod jenayah dan dia hilang tanpa jejak. Teori ni memang dah lama berlegar dekat forum-forum misteri, tapi sampai sekarang tak ada bukti yang betul-betul sah. Semua teori tu cuma satu benda je yang sama. Tak ada jawapan, semua main teka. Semua berdasarkan apa yang kita nampak, tapi tak tahu apa yang dia sendiri lalui. Satu-satunya jejak yang ditinggalkan cuma rakaman CCTV di lapangan terbang saat dia lari, tanpa pasport, tanpa duit, tanpa arah yang jelas. Dan sampai sekarang tak ada sesiapa pun tahu kenapa dia lari. Lebih 10 tahun berlalu, tapi soalan yang tertinggal masih tak terjawab. Apa sebenarnya yang berlaku hari tu? Adakah dia lari sebab dia betul-betul dalam bahaya, atau dia sedang berdepan dengan sesuatu dalam diri sendiri yang orang sekeliling tak pernah tahu? Jadi apa pendapat korang tentang kes kali ni? Cuba komen dekat bawah. Tim rasa cukup sampai sini untuk story hari ni. Jangan lupa subscribe, like, share dan aktifkan notification supaya korang tak ketinggalan untuk video misteri seram akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.